Jadi maknanya pekoh lagu tu banyak. Macam bismillah. Bismillah baca Fatihah tu. Kita baca Fatihah. Mazhab Syafi'i kata mesti baca bismillah. Fatihah tu mesti. Dan bismillah duduk dalam Fatihah. Imam Maliki kata, tok guru dia pula kata, tak ada. Bismillah Fatihah tu alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan bismillah lagi. Mazhab Syafi'i bismillah tu satu dah. Satu ayat dah. Mazhab Maliki kata alhamdulillah tu satu ayat. Duduk main gitu. Balas dosa. Cari ilmu, bincang ilmu. Tengok hak mana lebih kuat. Tengok hak mana lebih kuat. Kita orang mengaji. Kita ngaji sini, kita dengar sini, kita ngaji sini, kita dengar sini, pilih nak buat lagu mana. Kalau nak waksa, tarik hari Nabi, Nabi tak ada. Panggil ulama besar dunia misalnya daripada Mesir. Dia kata tak ada bismillah. Tanya ulama besar di Maghribi pula, dia kata ada. Tak nak buat lagu mana? Jangan bala. Dah boleh nak waksa, tak boleh. Mesti ada dua kok. Gogak gitu. Okey. Pas kita tengok dalih kuat dah kita mengaji. Dah kalau kita tak mengaji, kita turut je lah. Taklid dia panggil. Kita tak mengaji, kita turut je. Kita mengaji, jangan duk main turut. Dengar molek, hak mana hujah kuat. Nak buatsa tak boleh. Boleh nak buatsa kena panggil. Super gak dengan parti-parti ni. Parti-parti hak ada di Malaysia ni kan. Kan banyak parti politik tau. Dah apa yang banyak parti politik Esok aku nak buat lagi parti baru lah esok. Buat mu nak buat belah esok. Buat mu ada cukup orang buat. Dah apa dah waksa. Ya nak waksa ni macam zaman Nabi dulu. Nabi ada. Apabila Nabi ada, je lah. Je puak Nabi je ada. Boleh tak nak buat puak lagi pula? Tak boleh. Kena puak Nabi je. Pasal Nabi ada. Mau khilaf apa dengan Nabi? Boleh tak khilaf dengan Nabi? Tak boleh. Boleh tak khilaf dengan Imam Syafi'i? Boleh. Boleh tak khilaf dengan Imam Maliki? Boleh. Boleh tak khilaf dengan awak? Dengan saya? Boleh. Dengan Allah tak boleh khilaf. Dengan Nabi tak boleh khilaf. Dengan Islam boleh khilaf tak? Dengan Islam tak boleh. Dengan mazhab boleh. Dengan parti boleh. Sini kadang-kadang ia bingar, ia jadi balok. Dia tak nampak sekarang ni orang duk cerita. Mu boleh khilaf sesama kamu, sesama kita. Khilaf lah nak buat lagu mana. Dengan Nabi tak boleh. Tapi Nabi tak ada sekarang. Apabila Nabi tak ada sekarang, ya khilaf lah. Buatlah nak buat 2 parti, 3 parti, 4 parti, balah buat mana. Islam belaka ni kan. Bukan parti aku Islam, parti mu kafir. Ya buat balok lagi ni. Kadang-kadang. Sebab tu saya kalau mengajar pekoh pun saya cerita juga. Saya nak buka mana-mana yang duk serabut ni. Mana-mana yang duk tokor, duk apa nak nampak ni. Balah juga kita. Saya hak Tuhan beri sikit ilmu ni, saya cerita lah. Ujang awet balah. Maknanya. Habis cerita situ. Seterusnya syarat tayamum.